Ada berapa orang dalam live? Alright, so kepada 12,000 orang mata memandang di dalam live ni, korang yang mana nak berbuka dekat Nusantara, which is korang makan dalam rumah Nusantara. Korang bukan makan dekat tepi-tepi, korang makan dalam rumah Nusantara, which is rumah Kemboja dan juga rumah Seroja. Yang mana teringin sangat nak masuk dekat rumah kayu, yang mana dah tak ada kampung. Jadi Nusantara akan memberikan satu package which is korang berbuka makan dalam rumah Kemboja dan juga rumah Seroja. Jadi yang mana teringin nak makan masakan Melayu, masakan kampung, masakan dalam rumah kampung, korang boleh booking early bird pas. Harga yang memang padu, memang lancang, memang padu punya untuk korang. Kan je link kat bio tu, korang boleh waste je Nusantara Village untuk korang dapatkan harga yang sangat cun. Nusantara Village ni kat mana? Nusantara Village ni dekat kampung Bukit Serakah, Jalan Rizab Masjid sebelah ataupun berdekatan dengan klinik kesihatan Bukit Serakah. Jadi korang yang mana berminat untuk datang dan dapatkan ataupun yang nak rasakan makanan kita ni, korang boleh tekan link kat bio untuk dapatkan harga early booking. Alright, Assalamualaikum. Kita jumpa di Nusantara. Bye bye.